Pakistan serang Afghanistan pula dah. 12 Oktober lepas, Pakistan melancarkan tindakan ketenteraan ke beberapa pos sempadan di wilayah Khost dan Paktika. Kata Islamabad iaitu kerajaan Pakistan, operasi itu menyasarkan kumpulan Tehran-i-Taliban Pakistan (TTP) yang dipercayai bersembunyi di Afghanistan. Pakistan mendakwa mereka berjaya menumpahkan lebih 200 anggota TTP. Tapi pihak Afghanistan kata lain, yang terkorban ialah 12 orang awam dan puluhan lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak. Pakistan menuduh kerajaan Afghanistan melindungi TTP, kumpulan militan daripada Afghanistan yang sering melakukan serbuan dan pencerobohan ke wilayah Pakistan. Beberapa hari sebelum kejadian, 11 anggota tentera Pakistan terkorban dalam insiden dengan TTP di Lembah Tirah. Sepanjang tahun 2025, Pakistan dakwa lebih 500 anggota keselamatan mereka gugur akibat insiden yang dikaitkan dengan TTP. TTP ditubuhkan pada tahun 2007 oleh Baitullah Mahsud daripada suku Pashtun. Asalnya mereka ni sebahagian daripada Pakistan yang berjuang menentang Amerika. Tapi pada tahun 2001, Pakistan membenarkan Amerika Syarikat menggunakan pangkalan udara mereka untuk melancarkan operasi ketenteraan ke atas Afghanistan. Sejak tu, TTP mula menganggap Pakistan ni sebagai musuh. Matlamat TTP ni ada dua. Pertama, membalas tindakan Pakistan yang berpihak kepada Amerika Syarikat. Kedua, menjatuhkan kerajaan Pakistan dan menubuhkan Islamic Emirates, pemerintahan Islam ala Taliban. Bahasa mudah, sistem pemerintahan berkhalifah. Antara tindakan paling kejam TTP ialah tragedi di Sekolah Tentera Pes Rawah yang mana meragut lebih 100 nyawa. Dan baru-baru ni, kejadian di Tirah Valley yang mengakibatkan 11 anggota tentera Pakistan terkorban. Yang ini menjadi pencetus kepada tragedi langkah ketenteraan baru-baru ni. Soalan, benarkah Afghanistan ni membantu TTP? Tiada bukti kukuh sama ada kerajaan Afghanistan benar-benar membantu kumpulan itu, tetapi kedua-duanya berkongsi darah dan ideologi. Sama-sama bangsa Pashtun, sama-sama fahaman konservatif dan anggota TTP dulu pernah berjuang bersama-sama Afghanistan untuk menentang Amerika Syarikat. Selepas tindakan ketenteraan pada 12 Oktober, kedua-dua pihak akhirnya bersetuju untuk perjanjian damai selama 48 jam pada 15 Oktober 2025 bagi mengelakkan casualties yang lagi besar.